Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi pada pagi ni saya berada di Tasik Gelugok, Subang Melawang, Tasik Gelugok. Jadi saya nak bawa hampa review satu projek perumahan baru dekat Tasik Gelugok ni. Rumah teres tingkat. Okey, jadi okey, sekarang kita berada di dia punya, kau tengok dekat ruang tamu hall. Jadi saya nak bawa hampa tu. Okey, mai masuk. So ruang tamu ni kau tengok dia straight apa memanjang kat sini. Jadi hampa boleh dekor, boleh susun ikut cita rasa hampa macam mana lah. Nak tahu sofa, nak tahu TV, nak tahu kabinet. Kat sini dia bagi contoh idea letak meja makan. Okey. So next kita pergi. Okay, ni bilik yang kedua. So bilik yang kedua ni boleh muatkan dua katil pijak. Yang special bilik ni loteng dia tinggi. Nampak tak? Loteng dia tinggi. Okey. Kau tengok dapur dia. Okey, ini dapur dia pun luas memanjang. Okey, dan ada tanah lebih lagi kat belakang, so hangpa boleh extend untuk buat luaskan bahagian dapur hangpa. Ada satu bilik ayak yang ada full time kau tengok. Okey, dengan jamban duduknya, dengan tempat basuh tangannya. Okey, dan shower dia full tile. Kemudian kita pergi juga bilik yang ketiga. Rumah ni okey, bilik ketiga. Sekarang kita berada di bilik yang terakhir, itu bilik ketiga. So kau tengok bilik ni dia boleh muatkan katil bujang dan ada view tingkap untuk belakang yang hangpa boleh tengok untuk ambil view. Okey, and then dalam bilik ni hangpa boleh susun, boleh dekor ikut cita rasa hangpa. Okey, rumah ni dia mai 3 bilik 2 bilik ayak dan satu bilik store. So kat sini korang tengok dia ada satu bilik kat sini. Dia buat konsep macam office, macam bilik study, bilik gaming, apa nampak. So ni idea lah yang mereka buat. So apa boleh manfaatkan bilik ataupun apa boleh jadikan bilik ni bilik store. Okey, dan yang paling penting apa mesti nak tahu bilik master dia macam mana. Okey, ni bilik master dia. Mari ikut saya. Master bedroom. Ni bilik bedroom dia. So boleh masukkan katil king ataupun katil queen. Dan yang bestnya bilik master dia ada satu bilik ayak. Okey, so konsep dia pun sama, fully tile, jamban duduk, tempat basuh tangan dan ada mangkuk kat sini dan juga ada shower. Okey, dalam bilik master ni hangpa boleh dekor ikut cita rasa hangpa lah macam mana. Kan? Okey, jadi tadi saya dah buat hangpa review dah keseluruhan untuk rumah teres di Tasik Gelugok ni, projek perumahan baru di Tasik Gelugok ni. Okey, jadi secara rumusannya apa saya beritahu, rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik ayak dan 1 store. Okey, so berkeluasan standard lah kalau rumah teres tingkat ni 1400 1500 tu standard lah. Okey, so freehold. Okey, international lot lah, maksudnya bumi buyer boleh beli, non bumi pun boleh beli. Okey, so berharga cuma 400,000 saja. Okey, jadi siapa-siapa yang berminat boleh contact saya, nombor ada di profile. Sekian, terima kasih.